Berapa lama aku nak tinggal dengan dia? Berapa lama? Sampai kita jumpa batu mata tu balik. Kalau setahun tak jumpa batu permata tu, setahunlah aku duduk dengan dia ni. Abang boleh pakai baju saya. Tak payah nak pakai guni. Kau nampak? Kau nampak? Dia pekat besar, kau pekat kecil. Baman, kopi. Bagus, kopi bagus. Kalau abang nak mi rebus, saya kena pergi beli. Saya tak pandai masak. Aku bukan cakap pasal mi rebus. Aku cakap bagus minum kopi malam macam ni. Saya memang duduk seorang, bang. Sebab tu saya tak duduk dengan bini. Baru sehari aku kenal dengan kau. Otak aku dah serabut. Tak berapa lama lagi aku nak tahan dengan kau. Hantaran? Hantaran saya tak berapa nak tahu, bang. Saya rasa mahal kot. Sekarang ni kau nak suruh aku minum kopi tak? Kalau tak kau diam. Cari bini sampai ke Siam. Abang ada pasport ke? Aku cakap diam! Bukan diam! Bang, kalau dah pergi Siam, bang, memang tak duduk diam, bang. Sebab saya ada seorang kawan. Dia kalau pergi Siam, memang rasa pergi, nak pergi lagi. Sebab dia kata seronok. Apa yang ada kat seronok sana tu saya tak tahu lah, bang. Saya memang tak nak pergi. Tapi saya pernah cuba tanya dia, apa dia buat kat sana. Dia cakap, dia pergi makan. Hai, pergi makan sampai ke Siam. Apa, dekat sini tak ada kedai makan ke? Dia tak? Tapi saya syak, bang, dia ada buat benda lain, bang, kat sana. Wah, dah boleh berbual korang berdua ya. Kenapa ni, Man? Dari jauh tadi elok je aku tengok korang dua berbual. Nik, kau dapat visi ni kat mana? Bila aku cakap pasal haram pun dah tak dengar. Abang pergi garam suruh salin mata geram. Bang, dekat rumah saya banyak, bang, garam. Kau tahu tak, aku ni darah tinggi tak makan garam. Ish. Bahaya. Bahaya. Aku tak nak batu permata tu jatuh kat tangan budak-budak tu. Salim. Abang Man cakap pasal bedak apa? Aku bukan cakap pasal bedak. Pasal budak. Aku nak kau ikut budak-budak tu. Aku nak kau ikut budak-budak itu masuk hutan. Dapatkan batu permata tu balik. Jangan sampai harimau perantai melaung. Aku tak kira apa terjadi sekalipun.